Dalam hadis riwayat lain, sahih al-Imam al-Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tusawwunna sufufakum aw la yukhalifanna Allah baina wujuhikum." Luruskanlah saf kamu atau Allah nanti akan memalingkan wajah-wajah kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sejak kebelakangan ini, khususnya dalam bulan Ramadan 1447 ini, telah tular beberapa gambar dan video yang menunjukkan saf jamaah di masjid, khususnya muslimat ataupun saf-saf muslimat yang kelihatan tidak lurus dan terputus-putus. Saya ingin tegaskan di awal penerangan saya ini, teguran ini bukan untuk menyasarkan jamaah muslimat sahaja ya. Saf lelaki juga ataupun muslimin, kadangkala kita lihat berlaku kerenggangan. Ada yang berdiri jauh-jauh. Ada yang tidak mahu merapatkan bahu dan kaki ketika berada di dalam saf. Cuma kerana yang tular baru-baru ini melibatkan saf wanita muslimat, maka kita jadikan ruang ini sebagai peluang muhasabah bersama. Sama ada melibatkan jemaah lelaki maupun perempuan. Kerana meluruskan saf bukan perkara yang kecil, sahabat-sahabat. Ia sebahagian daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan adanya tuntutan yang berat terhadap sunnah ini. Sahabat-sahabat, para sarjana Islam menyebutkan bahawa meluruskan saf termasuk dalam adab yang dituntut dalam salat berjemaah. Bahkan disunatkan bagi imam tidak memulakan salat sehinggalah saf dapat diluruskan dengan baik. Bahkan di zaman dahulu, jika masjid itu saiznya besar, digalakkan melantik seseorang untuk memastikan saf-saf diperbetulkan. Setiap makmum juga disunatkan menegur jika terlihat adanya kecacatan-kecacatan yang jelas pada saf. Kerana menyempurnakan saf merupakan termasuk dalam kesempurnaan ditunaikan salat fardu itu. Nabi SAW sendiri sangat menitik beratkan dalam hal ini. Dan di sini yang saya ingin kongsikan kenapa ianya sesuatu perkara yang perlu kita lihat dan juga perhatikan dalam kehidupan kita. Dalam hadis sahih Muslim, Abu Mas'ud radhiyallahu an memberitahu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu manakibana fi salati wa yaqul istawu wa la takhtalifu fatakhtalifa qulubukum. Luruskanlah saf kamu dan jangan kamu berselisih, kelak bimbang hati kamu akan berselisih jua. Perhatikan sahabat-sahabat, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengaitkan saf yang tidak lurus dengan hati yang akan berpecah belah. Dalam hadis riwayat lain, sahih al-Imam al-Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tusawwunna sufufakum aw la yukhalifanna Allah baina wujuhikum." Luruskanlah saf kamu atau Allah nanti akan memalingkan wajah-wajah kamu. Sahabat-sahabat, ini amaran yang sangat tegas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Baginda juga bersabda seperti yang diriwayatkan dalam Sunan Abi Dawud, "Wala tadharu furujatin lisyaitan, wa man wasala saffan wasalahu Allah, wa man qata'a saffan qata'ahu Allah." Jangan kamu tinggalkan ruang untuk syaitan masuk dalam saf. Barang siapa yang menyambung dan merapatkan saf, Allah akan menyambungkannya. Dan barang siapa yang memotong saf, Allah akan memotongnya. Bayangkan, menyambung saf itu balasannya adalah penyambungan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan begitulah juga siapa yang memutuskan saf itu akan terputus rahmat Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam sahih Muslim, "Sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis salah." Luruskan saf kamu kerana meluruskan saf-saf itu termasuk dalam kesempurnaan salat. Maka sempurnanya salat juga bergantung kepada saf yang kita berada di dalamnya. Dalam riwayat yang lain, riwayat Imam al-Bukhari pula, Nabi menyatakan, "Sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min iqamatis salah." Meluruskan saf termasuk dalam mendirikan salat. Maknanya, salat tidak sempurna tanpa adanya disiplin saf.
Sahabat-sahabat, baginda Nabi SAW juga mengajar satu perkara. Aqimus sufufa wa hadhu bainal manakibi wa suddul khalal. Dirikan saf-saf kamu, samakan bahu-bahu kamu dan tutuplah ruang-ruang. Dan ini jelas merupakan ingatan ajaran Nabi SAW kepada semua jamaah, sama ada lelaki maupun wanita. Dan Al-Imam Nawawi rahmatullahi alaih dalam kitab Al-Minhaj menjelaskan bahawa hadis-hadis ini menunjukkan galakan yang cukup kuat untuk meluruskan saf sebelum daripada menunaikan salat, dan merupakan satu keharusan bagi imam bercakap selepas iqamah untuk membetulkan saf. Maka jika imam menegur, itu adalah satu sunnah yang diajarkan oleh Nabi, ingatan dan tanggungjawab sang imam kepada makmum ketika dalam menunaikan salat jamaah. Dan tidak ketinggalan para sahabat juga merupakan mereka yang tegas dalam hal ini. Sayyidina Umar radhiyallahu an melantik orang yang khusus untuk memastikan saf-saf yang ada itu lurus sebelum beliau bertakbir, dan beliau tidak akan bertakbir melainkan dipastikan saf telah lurus. Dan hal ini dinakalkan oleh Al-Imam Syaukani dalam Nailul Awtar. Dan Sayyiduna Bilal bin Rabah radhiyallahu an pula meluruskan bahu dan kaki para sahabat sebelum salat dimulakan. Apa maksudnya? Ini menunjukkan betapa seriusnya mereka dalam menjaga kelurusan dan kerapatan saf itu. Maka kepada para jamaah sekalian, sama ada kalian itu adalah jamaah lelaki ataupun wanita, muslimin ataupun muslimat, mari kita sama-sama bermuhasabah. Lelaki jangan berdiri dalam saf untuk solat berjarak-jarak. Wanita pula jangan terlalu renggang. Rapatkan saf tanpa melampaui batas adab. Luruskan barisan ataupun saf kita tanpa perlu ada rasa segan dan silu. Kerana kita berdiri untuk salat itu di hadapan Allah Azza wa Jal. Disiplin menzahirkan satu cerminan kesatuan batin kita sebagai mukmin dan muslim. Saf yang lurus melahirkan hati yang bersatu. Saf yang rapat menutup ruang syaitan. Saf yang tersusun mencerminkan ummah yang tersusun jua. Oleh yang demikian, semoga Allah Ta'ala memperelokkan saf kita dan juga memperelokkan hati kita semua. Terima kasih.